welcome back to JD Family Channel. Baby, cepat baby. Where are we going? Kita nak pergi mana? Ibu suka kain. Nak pergi mana ni? Hotel Angkasa. So kita orang nak pergi PD hari ni guys. Kita orang nak pergi Port Dickson. Nak pergi bercuti kat sana. Yeay. So tanpa membuang masa, jom korang follow kita. Kita nak pergi ke kereta. Lepas tu kita nak terus gerak ke Port Dickson. Let's go. Okay guys, kita dalam kereta on the way to Port Dickson. So nanti kalau dah sampai Port Dickson, dah lah update kat korang, okay? Nak di mana po? Are you excited? Tak, aku saja kat sini sebab nanti nampak. Oh, kat sini eh? Ada rambutan tidak? Ada Memang tak patut lagi rambutan. Ada rambutan. Rambutan kat mana ya? Allah. Lagi ada. Mana? Lagi. Belum masak lagi, hijau banyak. Ya. Mana? Ni banyaknya. Siapa punya kita boleh ambil ke? Tahu lah, tak ada orang pun. Banyaknya hijau-hijau. Itu biji orang baling itu. Ya. Kalau macam tu siapa-siapa boleh ambil kan? Abang cakap sampai dengan birthday ibu hari tu kan tak bagi apa. Tapi tak apalah, tak mengharap pun. Tapi dalam hati tertanya-tanya juga. Kacip level. Tengok sikit design baru. Tadi pusing dah. Terus pakai ngam-ngam pula. Nak pergi jalan travel, dapat surprise ni. Nanti untuk duit, suruh kakak pula isi duit jalan ni. Sikit. Tak ada guys, saya nak simpan duit kahwin. Hai, dah bertukar. Okay guys, dalam Speedmart dekat PD dah. Nak beli something snaky I think. Okay korang, so kita dah sampai dekat hotel kita dah dekat Hotel Angkasa Resort. And abang dengan ayah tengah check in, tengah nak tengok bilik dia available ke belum. Sebab sepatutnya hotel ni pukul 3 baru check in. Pukul 3 baru check in. So kita orang macam nak try luck. Sebab hari ni kan kita orang check in hari biasa, which is hari Isnin. So mana tahu sebab tak ada orang kan, boleh check in awal tapi tak tahulah. So abang dengan ayah tengah try luck. Ibu dengan adik pergi toilet yang ada dalam kereta. So tengah tunggu dapat bilik ke tak. So kalau dapat bilik nanti Laila record balik, okay? Nak kena kejut orang jap. Sabar. Nanti dah dekat bilik Laila buat room tour, okay? Okay, bye. Semoga abang ayam macam tak dapat je. Dapat ke? Okay korang, kita dah dekat lobby. Sekarang ni kita orang tengah overthinking sebab kolam dia tengah renovate. Kita orang tengah overthinking sama ada tak boleh mandi ataupun boleh mandi. Sumpah tengah overthinking sebab kolam ni sumpah dah baru, macam dah tak macam dulu. Last kita pergi bila bong? Time yang kita tengok api tu kan? Bulan tahun lepas kan? Sumpah dah lain. Lepas tu tempat budak dah ada macam air pancut. Kalau dulu tak ada. Lepas tu dia pergi kolam bulan 6 kan? Kolam dia tengah renovate guys. Kita orang tengah fikir sama ada boleh mandi ataupun tak. Sekejap lagi nak kena tanya. Sebab kita orang check in sini memang nak mandi tau. So macam tengah fikir tu. Kalau untuk bilik kita memang sebelum pukul 3. Tak ada bilik dia pun tahu. Belum semua tidur. Sebelum pukul 3. So kita kena duduk je dekat lobby ni sampai dapat bilik. Tapi sekejap lagi nak suruh ayah tanya boleh mandi ke tak kolam ni. Kalau tak, aku nak minta refund. Apa function check in tapi tak boleh mandi weh. Stress. So kita dapat bilik sekarang.
kita nak ada kisah di sebalik holiday ni. Nanti je kita cerita. So jom kita naik bilik dulu, lepas tu baru ada cerita. Jom kita buat room tour dulu guys. Ni kesian dia ni. Assalamualaikum. Ni katil guys. Katil besar. Sini cepat. Sini. Cepat. Ni dia punya balcony, ada iron. Ni dia punya toilet. Ibu ni dah buka ke bang? Toilet dia memang macam ni. Okey. Kapet Muka Jubin ke dulu? Jangan masuk bilik air sini. Lepas tu ni ada dia punya facility lah. Meja makan, ada fridge, sinki. Apa boleh buka kan? Biasa dah cakap ada Netflix. Weh, ada Netflix guys. Dah update. Dah update tu. Dah ada Netflix tu guys. Dulu tak ada kan? Dulu tak ada weh Netflix. Update. Baik ya. Dia dah ada Netflix weh. Okey lah, bilik okey lah. Kolam Bilik okey, kolam je no. Weh, TV. weh Apple. Jakunya. Jakunya. Tak ada akaun. Okay, so jom kita cerita kita punya kisah guys. Let's go. Aku dah bengang sangat-sangat. Makan dulu jom. Aku dah bengang. Tapi okey lah sebab dalam bilik dia pun kapet dah kan. Penatnya ya Allah. Cepat lebih Ya Allah bestnya ya. Ya Allah. Adik, sebab adik pun nampak apa? Satu lagi. jatuh. Kena mari kan. Baik kena mari. Best ke? Best ke? Tutuplah pintu. Bagi aircon. Mek baby, jom bagi aircon sejuk dulu. Mek duduk luar. Ni lah pada kat sofa ni, ada sofa baby. Come. Kita bagi bilik ni sejuk dulu. Sekejap akak tutup langsir. Jom Laila cerita kat korang kisah yang buat kita marah sangat. Jom, come. Ni. Nak bagi bilik ni sejuk dulu, lepas tu tutup pintu. Okay, jom Laila nak cerita. Okay korang, so cerita dia macam ni. Tadi masa sampai-sampai je dekat lobby, kita orang nampak kolam dia tengah renovation. So kita orang macam dah overthinking. Laila dah cakap kan kita orang overthinking. Lepas tu ayah tanya, rupanya betul tak boleh mandi guys. Kolam dia tengah renovation, so tak boleh mandi. So aku apa lagi bengang lah. Kita check in sini memang nak mandi. Nak mandi kolam dia sebab cuaca panas kan. Nak mandi kolam, nak mandi laut apa semua. Sekali kolam dia tak boleh mandi. Memang aku dengan mak aku mengamuk. Lepas tu kita orang nak minta refund. Nak minta refund tak boleh sebab ada due date dia apa semua kan. So tak apa, aku cakap dengan dia, tak apa kalau tak boleh refund tak apa, tapi saya nak bilik sekarang. Sebab dia kata bilik paling lambat dapat pukul 3. Lepas tu dia cakap, dah lah tak boleh refund. Lepas tu bilik aku nak bagi pukul 3. Lepas tu aku buat muka tahi tadi dekat dia. Dia cakap, kalau tak boleh refund tak apa, saya nak bilik sekarang. Lepas tu dia cakap, okay boleh miss. Dia cakap macam tu. Lepas tu dah dapat bilik, aku terus naik. Aku tak cakap banyak. So itulah yang paling spoilnya. Kolam dia tak boleh mandi guys. So kita boleh mandi laut je kejap lagi. Kolam dia kita tak boleh mandi. Kolam dia ada yang belakang tu, tapi yang kecil kolam lama dekat pendalaman tengah sana tu. Tu pun lepas untuk adik je. Paras-paras kita punya buku lali je dia punya ceteknya kolam tu. Aku nak mandi apa kat situ? Nak menyelam pun tak boleh kat situ no. So memang tak boleh mandi lah jawabnya. So sekarang ni, tapi alhamdulillah bilik dia memang dah renovate guys. Bilik dia memang dah update, which is TV dah ada Netflix. Bilik dekat dalam karpet, dekat lantai tu karpet. Kalau dulu jubin, dia jubin macam kat luar ruang tamu ni. Tapi sekarang kat dalam bilik tu dah karpet. Okey lah. Lepas tu aircon pun rasa masuk-masuk terus rasa.
Tak rasa panas, tak rasa bahang, okey. Bilik dia so far okey. Kolam je sebab waktu kita orang booking dia tak bagi notice. So kita orang tak tahu. Waktu kita orang booking tu dia tak bagi notice yang kolam tengah renovation. So sebab tu kita orang tak tahu. Kalau tahu kita orang pun tak datang sini. Masalahnya tak tahu. So ayah barang ya. Saya suruh bagi tip guys. Suruh bagi apa ni? Ibu ada RM5. Kat mana? Ada RM5? Ada? RM5 setempat. Ya, bagi-bagi sekeping lah. Dia happy. Okay, so far itu je lah yang spoilnya guys. Yang lain so far okay guys. Bilik, aircon. Mesti kita masuk standard lah. Netflix ada tapi airconnya tak ada. So kita kena masuk aircon kita. Tapi nasib kita dah ada aircon, so tak kisah pun. So sekarang aircon pun terus rasa kan. Apa bagus kan. Kalau dulu kan tak rasa kan. Aircon baru ni. Brand ni nak beli tu. Okay guys, so itu sahaja ceritanya. So jom kita makan dekat gambar. Let's go. Okay guys, makan-makan guys. Laila ada beli cake moist tadi guys. Cake moist. So dia nak makan. Nak rasa cake moist dulu. Lepas tu baru kita makan masakan ibu. Sekejap Laila tunjuk ibu masak apa. Ibu masak dari rumah. Oh, ada yang berat sikit. Okay. Yang tadi Laila beli cake moist RM12. Mahal ke korang rasa? Murah kan? Yang KL hari tu berapa besar ni? 15. Wow. Guys, we banji weh. Oh, buat coklat dia. Oh my god, bismillahirrahmanirrahim. Oh, lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Satu makanan bandar, satu makanan kampung. Makanan barat. Oh. Yep. Makanan apa tadi? Bandar. Kampung. Makanan kampung. Mulut. Barat. Makanan barat. Tu sandwich tak tunjuk. Ni ada sandwich lagi. Laila tunjuk. Laila nak makan dulu. Kejap. Ni sumpah saya tak masuk lembut. Kita pancok tak sangat. Tapi tak. Tapi bebas. Wangi-wangi. Kita minum sampai sampai lagi. Kita lagi. Tak bisa dimulai aku tak ada orang. Tak, maksudnya dia nak drill ni semua, dia nak jalan kerja balik. Hari ni kan kerja. Semalam mesti ada. Limon tu, buka limon. Itu yang asal tu. Dan dia ada kurang kecil, okey lah, ingatkan semua. Kita bukan nak hangat. Dah ada lah. Untuk gigi juga. Nak kena cabut dulu gigi.
Kalau dia ada kena cabut 3-4 batang tak apa. Normal. Tak rasa ada bius lah. Kalau boleh Sakit apa ni? Sakit. Lepas pakai sakit lah. Dia tanya dia punya kawan yang pakai, lelaki perempuan. Ifan pakai tak? Time dia nak pasang tak sakit? Sakit lah. Cuma tak rasa bius. dia dah pasang tu. Dah pasang tu, Dah habis bius. dah ada bracer first time nak makan lah. Time tu tengok Berani lah. first time nak makan. Makan bubur je ya. Ayam, daging, liat-liat lagi tak boleh. Sotong, kacang jangan cakap kan. Dah lepas tu okey lah. Lama kat Ifan kata nak tu. Memang lah. Sebab dia kan dia tarik. Lama kat sakit tu. Lepas dah elok. Macam ayam pergi pasung dia. Batang je. Akak ni. Betul boleh kahwin lah tahun depan kan? Kalau gantikan dia. Selagi tak ada rumah punah. I kata boleh kan? Ada. Kerja bagus, boleh ngaji agama nombor 1. Kalau datang dengan topi sudu tu tak payah. Tapi sudu. Topi sudu, helmet setengah apa. Seluar pendek malu tu orang aku ajak lah. Tu air tengok. Muka tak siap pun tak payah lah. I kata tak tengok rupa. Rupa tengok juga nombor 2, nombor 3 tapi perangai tu biar nombor 1. Boleh mengaji, ada berjaya, cantik. Nombor 1 agama. Nombor 2 kerjaya. Nombor 3 tu jatuh berbaras. Sebab apa berbaras ni main peranan juga. Maka besok-besok nak kena tengok Tak, kan. paling-paling 5 tahun dari sekarang. Nampaklah 24 ayah. Tak ada. Kau kahwin pun 19. Saya tolak 2 tahun lah. 20. Okay, lepas 2 cun. So lagi 3 tahun. Memang aim 3 tahun lagi. 20 untuk lalu isi. Kan. Sokong. Tengok paling macam tu. Makin lama ikat makin banyak lah. Tak, itu paling lama tu tarikh dia. Kalau ada modal lebih, semula pun tak apa. Kalau dah perangai tu, ni perangai lagi turut dalam masa 2 tahun tak payah. Okay, akak pegang kata-kata ayah ya? Arwah sendiri dah. Ha? Arwah. Akak kena beli kan? Ha? Yelah ayah benda dari kecil sampai kau besar bagi makan minum kau. Ni sekarang ni lah akak tengah buat ni. Ni akak belanja itu ini apa semua. Ibu aku beli emas. Ayah itu kasut. Emas aku nak atas bawah penuh. Tak, aku tak nak emas. Aku nak rumah. Rumah flat lah. Sewa. Dari rumah tadi tu 2 tingkat tadi nilai. Bayaran Ni nak kahwin macam nak kena membayar itu, membayar ini pula ni. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Tisu. Tisu basah. masuklah air paip dulu no. Nak dulu orang pergi air paip. Kenapa tu? Aku dah kena buka lagi tau. Guys. Habis tak? Rumah aku macam ni. Bodoh lah ya Allah. Mana aku tengok ni. A few moments later. Dari pantai guys. Kolam tak boleh mandi tapi dia cakap ada kolam lagi satu dekat belakang. Kita nak pergi kolam tu. Guys, kolam dia tutup guys sebab ini. Nampak tu? Nampak tak guys? Ya Allah seram cak. Ni kita nak menuju ke kolam yang dia cakap tu. Yang ni pun dah baru. Kalau tak ni dulu futsal. Sekarang? Futsal court. Tapi sekarang dia dah tukar pickleball punya court. Tapi memang best lah. Nampak?
Dia macam garden, wedding pool. Nampak tak guys? Apa yang ramai? Nampak tak? Ni boleh main tau guys. Tapi kena ada orang dia lah. Tadi tak masuk. Penat lah. Nak cakap apa? Air oteh. Tak oteh. Maybe dia tak oteh ke? Belinya. Weh? Weh ada air pancut ibu. Ibu. Weh tak ada orang tu. Okay guys, kita dah nampak kolam dia guys. Aduh Jamila. Ni guys kolamnya. Boleh lah untuk dia. Boleh lah. Ada meloncok kan. Boleh lah. Tengok apa turun, tengok. Cuba tengokkan cepat apa bawa? Dia nak kena mati kau tengok dia. Jaga. Tiga bang, ni. Tiga bang. Kelapa dia. Tak. Buka pergi kerja macam tu. Baju tadi kan. Pulau. Tu memang pulau gempak ni lah. Raya. Balik kampung selalu bercuti lah. Layan rasa Melayu. Nama orang kampung, orang pulau, tapi balik kampung macam melancong. Wah, ada aeroplane lagi guys. Nampak tak? Dia main raya tu. Bukan tentang abang. Tentang. Baju hitam bikin saya terpana. Ya dia. Best guys, sila datang angkasa. Okey, kenapa dalam baju aku macam ada benda-benda? Ada apa dalam baju ni? Ibu ada apa-apa ke dalam baju akak pun? Paling dekat guys, Air Asia. Oh my god. Di tempat spa guys. Bila tengok macam ni teringat saya view dia punya konsep Wah guys, ikan. Seram weh. Weh. So mini. Sumpah seram weh tangga dia weh. Ada orang sana ya. Diam. Bukan kau ikan talapia. Bukan ikan emas ke? Haa. Guys, kosong guys. Parking semua kat sini kosong. Ini kalau hari weekend. Kalau hari weekend ni penuh guys. Penuh. Memang korang takkan nampak kosong. Betul tak ibu ayah? Kan? Ini tolonglah datang hari biasa. Hari Isnin dan Selasa. Diorang datang ni hari Isnin. Tak ada orang weh. Kosong. Oh my god. Weh, air ombak besar. Air sumpah ombak besar gila guys. Ombak besar gila. Dah tak ada tempat main pasir. Oh, benteng lah. Weh. Ada tepi tu ada pasir. Weh. Ni tinggi sangat ni. Weh, dah tak ada tempat air weh. Dah tak ada pantai. Dah tak ada tempat air. Dah tak ada pantai. Ni terus air weh. Korang tengok tak? Guys, nampak tak? Biasa depan ni ada pasir tau. Dia dah buat benteng. Weh, pasal nak mandi kat mana? Sana baru ada. Oh my god. Ini dalam ni. Dalam. Ada pantai lah. Kena pergi sana. Ada pasir. Tak ya. Kena jalan lah. Tak nak. Jom lah. Ikut tepi ni lah. Jom. Air bukan dia. Oh my god guys. Sumpah seram ni. Oh my god. Kau magnet kau fall tu. Ikan paman tu. Ikan paman.
sampai pantai guys. Tak sodok dia tu. Kat sini okey kot ya. Sana macam ramai je. Okey. Ha kan? Yeay, sampai. Tu abang panggil sodok tu. Guys, kita mandi laut. Let's go. Kita mandi laut guys. Budak geli guys. Dia geli dengan pasir sebab dia nampak obo-obo tadi guys. So dia macam geli-geli. Dia tak kita sekarang lah. Kita ni. So kita nak mandi tapi kita mandi depan-depan ni je sebab kita orang suka mandi ombak, main ombak. So jom kita mandi. Tak guys, dia nak robohkan yang ayah buat. Kita buat dia nak siapa paling tinggi kak. Tak. Ada pasir. Kita buat siapa paling tinggi. Okay. Ni ke? Done. Buat apa tu? Nak sungguh Tak kau cek ketam. Mau panas sini apa? Laki bini dia mengoreknya. Korek-korek gempa tu. Alah, hilang batu emas aku. Dia besar-besar nampak dia. Nanti suka aku. Wait. Ayah dia nak makan ke? Ya dia. Wait. Oh my god guys, dalam guys. Oh. Bukan baby. Oh, sini pasti sedap. Oh my god. Apa? Tu apa datang? Jom. Lembut. Tengah dah lagi. Aku dah pakai selopak langsung. Adik duduk. Best kecil. Best kecil. Jangan lah tu. Best guys. Oh my god, bestnya. Kan jauh ni. Apa tu? Kau ganti 17 lah. Ni umpat best bro. Oh my god guys, this is the best after korang penat kerja. Lepas tu dapat mandi laut, tengok sunset. Oh my god, it is the best thing ever. Wow. Umpat guys, umpat dia besar guys. Minum. Masih ada. Umpat sumpah besar. Dia kena punya kan. Tak ada orang best guys. Dia
dengan ibu ni. Ayah kat sini. Baby papa. Okay guys, kita nak pergi kolam balik. Adik nak mandi kolam guys. Jom. Adik kan dia bukan balik. Wah, adik dia nak kolam juga guys. So kita kena pergi kolam balik lah. So jom kita pergi kolam balik. Kita nak ke kolam guys. Kita nak ke kolam. Tudung aku korang abaikan je. Sumpah dah selekeh gila. Kau tengok hotel kita terlalu jauh gila. Nampak tak yang kelabu tu? So kita kena berjalan ke hotel tersebut. Kolam tutup pukul 7. Sekarang pukul 5 lebih. So kita boleh ada masa dalam sejam. Adik taste dia kolam. Adik Don, baby Don, dia taste dia kolam guys. Dia geli patah pantai ni. Dia bukan anak pulau. So macam kita kena ikut lah. Kalau tak dia bising je tadi. Kita nak main ombak pun dia bising. So ni kita menuju ke kolam. Let's go. Tu okey yo. Ini jaga tunggu. Masuk guys. Masuk. Perasaan ibu? Hati berbaloi. Yes, walaupun mula-mula macam ada berduka. Tapi agak keras lah. Ya, sebab kolam first tu dia tutup. Sebab kita nak kolam besar tu. Kita nak kolam besar tu. Kolam yang selalu kita mandi tu. Tapi dia renovation. Dan dia digantikan dengan kolam yang adik mandi tadi. Which is kolam yang kita nak pergi ni. Jadilah. So macam okey lah. Kita kat bawah ni. Mana kita harga tu? Kenapa? Okay, baby naik dulu. Tahu. Okay, go. Okay, 1, 2, go. Dah ke? Okay. Macam dukung. Tak jadi. Mana? Sana. Kau ni Mana? ni buat pelik dah bu. Go, 1, 2, 3, go. Okay guys, turn saya pula. Dia nak naik ke? Kau tak nak cakap. Dia nak dekat atas. Oh, naik balik-balik lah. Weh, dia reverse semua. Adik. Guys, kita nak guys.
saya naik guys. Kita kena naik juga. Kita kena naik dulu. Kena dekat orang saya macam sangat. Naik dulu guys. Tak apa sikatnya. Jaring tadi mana ada buat jaring tadi. Depan tu. Kolam kan kita yang kecil kan. Saya tidak mandi guys. Pergi tak tohat lagi teruk kan. Wah. Pantai pun dengan dia dah buat benteng. Jadi kita naik bilik, mandi, lepas tu kita nak dinner. Dinner yang sama je makan-makanan ibu tadi sebab ada lagi. Habiskan je. Habiskan pasal esok baru kita cari makanan nagori. Ayam ni lagi ada. Ha? Ayam ni lagi. Cuma mi sedap. Mi sedap. Mi goreng. Kolam yang tengah renovate tu, dia tak buka lagi guys. Dia masih tengah renovate. Tu lah. Kita kalau jahat kita terjun je guys. Kena bilang. Kat ni. Apa? Nyamuk. Ya, kat. Dalam topi. Untuk gaya. Cuming tu. Okay guys, so kita dah settle dinner. Kita tengah tengok Netflix sekarang ni. Abang nak buka cerita hantu. Baby, sepik. Nanti esok Laila sambung record guys. Sorry lah sebab tadi naik-naik daripada kolam. Kita orang terus mandi-mandi semua and makan. Makan pun Laila tak sempat nak record. So Laila sambung record vlog ni esok, okay? Esok korang stay tune. Kita ada breakfast nasi lemak. Kalau tak sejuk sangat Laila ingat nak mandi lagi kolam, tapi tak tahu lagi, tengok dulu macam mana. Apa-apa korang tunggu je dekat sambungan esok, okay? Bye bye, good night semua. Assalamualaikum. A few moments later. Good morning guys. So ni dah hari yang kedua kita dekat Port Dickson. So ni sekarang dah pukul 7.36, which is ibu, ayah, adik tengah tapau nasi lemak. Laila tak tahu diorang tapau kat mana. Lepas tu lepas makan nasi lemak kejap lagi Laila record. Lepas tu lepas makan tu kita orang nak mandi kolam, nak bawa adik mandi kolam. So nanti Laila record lagi, korang just stay tune. Nanti apa-apa Laila record, okay? Jom. Bye bye. Breakfast guys. Check up guys. Don. Check up guys. Kita tak plan guys. Kita nak pergi mana? Bo? Melaka. Cari coconut shake. Daripada PD kita nak straight ke Melaka guys. Semata nak asam Semata-mata nak cari asam pedas.
pedas. Nak makan, lepas pergi asam pedas, lepas tu kita nak pergi singgah Pantai Kembang kan. Nak cari coconut shake juga. Lepas tu baru kita balik ke KL lah. Kalau tak beratur, beli lah. So jom korang follow. Nanti dah sampai Melaka, Laila record balik. Okay, Laila kena save bateri. Walaupun phone baru, tapi kena save bateri juga. Okay, nanti dah sampai Melaka, Laila record balik. A few moments later. Baru sampai guys. Perjalanan dalam sejam kira-kira tadi. Sekarang dah 1:30 baru sampai Melaka. Ni kedai yang selalu kita makan tu ke sini, sana. Tapi tutup kedai tu. So kita makan kedai sebelah dia. Kedai dia tutup. Makan guys. Sorry lah, macam lambat sikit. Ada isu-isunya, so tak boleh nak disebut. Hanya kita orang je yang tahu. So ni sekarang kita dah on the way ke... Nak ke mana ni lah? Kuluk dengan Kelebang, dengan Keria. Keria dengan? Coconut. Kita nak pergi beli coconut shake dengan kuih keria. Kuih keria antarabangsa. Cuma Ibu pun tak pernah makan sampai tak habis. Memang tak habis makan. Lari kecil kan, tidak lari. Kamera gue. Siput apa-apa. Gerah. Cakaplah sedap ke tak? Saya tak minum guys. Saya tak minum kelapa. Tak nak. Tak nak. Baru kelebang. Kalau dah minum ni. Dia kan ada macam parut-parut kelapa lah. Tak nak. Saya tak minum. So sekarang dah settle coconut shake. Now kita nak pergi kuih keria pula. Kuih keria antarabangsa. Lepas kuih keria, lepas tu kita nak cari pantai. Macam tunggu dah tak panas macam tu, nak pergi pantai. Nak tengok gambar tu je. Dapat tengok gambar, mesti kita balik. Tak nak makan dipaksa-paksa. Kenapa? Tak nak. Dia makan tapi tak gemar. Faham tak? Tak macam kalau kau nak kahwin tu ada makan. Buat je kat tengok. Tengok orang jantan. Tengok orang jantan. Weh, sumpah.
beli air Milo. Tahu mati tadi. Sampai lah ya. Yelah, tu kan dekat rumah. Lepas tu dalam kereta awak nak minum apa? Minum seorang lah. Awak boleh tahan minum air suam kau pun nyonya ikan. Apa? Dia punya tu. Dan tadi. Oh, saya sampai pantai nak. Aduh. Kerapu. Boleh ikan kerapu ke? Ikan pari, boleh ikan pari. Tunjuk Kak. Sekejap. Sampai pantai guys. Tapi angin sumpah kuat gila. Tudung aku dah tak tahu jadi apa. Sampai pantai. Angin dia sumpah kuat. Okay guys, kita nak tengok mainan Nadim macam makanan depan-depan tu. So jom. Nak pujuk adik macam beli toys ke, lepas tu nak beli kuda-kuda, lepas tu kita nak terus balik ke KL. Okay guys, so dah settle dah dekat gambar semua kat pantai. And now kita macam nak pergi mana sekarang ni lah? Tapi nak lah, Nabi asin, Nabi buaya ni. Dan ada Nabi bisin. Tapi diorang kena tahu kita nak pergi mana. Kita kena bagi tahu diorang. Diorang driver. Aduh bisin. Diorang view kita. Diorang kena tahu. Aku mesin pula. Aku tak tahu dia ikut perangai siapa yang barang, kepala panas, kepala batu, kepala angin. Aku tak tahu dia ikut siapa. Asalah. Okay, so sekarang kita nak pergi yang macam dia sebut tadi tu lah. So apa-apa boleh lalu kat okay? Tengok dua video red tau. Kan? Okay guys, so dah settle dah pergi 7E. Tengoklah apa je dia beli. Kerupuk dengan air Milo kotak semata-mata. Oh, whatever. Subhanallah, mahabian. Oh, dah lagi? Zikir macam mana zikir? Subhanallah. Zikir macam mana? Aju boleh zikir. Macam mana zikir? Mulut penuh. Tengah makan. Suara ibu nak nangis tu. Mulut penuh tengah makan. Ayuh mbak, Sekarang kita on the way balik ke rumah. Balik ke KL. nampak yang lombok-lombok Tak banyak lagi. Whatever. Subhanallah, mahabian. Zikir? Subhanallah lagi? Zikir? Astaghfirullah, anak ayasin. Tu lah. Betul nak tak? Lagi baby akak dengar lagi. Astaghfirullah, anak ayasin. Lagi? Baca doa. Baca doa. Okay, macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, matuna suruh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi? Subhanallah, mahabian. Allah, atau tebal. Allah, atau tebal. Subhanallah, mahabian. Zikir. Zikir macam mana? Anda istina mustoleh Ibrahim Yulia Ismail Isaiah Yusuf Ya Ayu Suwaida Yesu Abai Daya Sulama Iya Sayesli Nunggu Sataya Ya Ikifi Muhammad Mustafa.
Ya Allah, bijaknya adik aku. Ya Allah, subhanallah. Baru 6 tahun 5 5 tahun nak masuk 6. Nak masuk 6 kan tahun depan? Bukan anak ibu, anak ayah dia kata. Ni adik akak ke adik abang? Ada abang anak lelaki ayam. Adik abang, anak lelaki ayah abang. Oh, dia jatuh, dia tiup. Start. QR. Apa ni, kita orang beli ayam gunting untuk makan dalam kereta. Ada dia. Ayam gunting and sausage Bebe gunting. bagi abang. Air. Tak nak. Untuk kita makan kudat-kudat dalam kereta untuk ke KL. Ada makanan happy. Orang sebelah ni diet sia-sia je lah pergi bersyuti tapi dia diet. Kita duk makan-makan pumpang-pumpang, dia diet. Laila after balik PD ni baru diet. Ya, dah terlambat. Sebab tahun depan nak kahwin, so kena kurus. Dah terlambat, no? Kan buat tahun depan kat kahwin. Ni ke ni? What the? Hello lah. Apa? Baru belilah bang. Apa benda tu? What the hell? What are you meaning? Apa? What? Macam mana dah? Oh, mulut dia penuh. Ayah tengah ambil. Laila dah bayar, so ayah tengah ambil. Kita makan kudat-kudat. Ayam gunting and sausage. Ada 2. Dengan sus. Ayah ni memang Tu agak. Macam mana dia? rambut dah sama. Tunjuk. Tengok tunjuk dia pula. Tengok rambut dia guys, sama tu. Good. Sebab Oh, mulut penuh. Mulut dia penuh. ayah ni, tu ayah guys, tahu-tahu dia jadi member dengan budak tu. Inilah kedai dia, korang support lah. Dia depan Lotus. Depan Lotus apa entah ni, dekat Melaka area mana entahlah no. Tapi depan Lotus, tapi kat Melaka lah. Nama dia Iris Kitchen Official. Tu agak dia ikut. Okay, ikut. Oh, you. Cakap, tunjuk, tengok akak. Cakap dengan akak. Sausage guys. Kak abang ada ayam gunting. Jom makan-makan. Lepas kita balik ke KL. Let's go. Mulut dia penuh sih. Tak nak bagi air mineral ni. Bukan boleh. Sebab air tu aku tak belakang tu air boleh tu. Dulu pernah bagi mineral kan. Keras mulut dia. Oh, ayam ni apa dia? Carilah kedai-kedai beli Nescafe, kopi ke ni tepi-tepi jalan. Ayam ada kena Nescafe juga. Dah tu. Kan ada kedai-kedai warung tadi tu. Sekejap gila lah dia. Kedai-kedai Cina ke apa tu ah. Sedap guys. Korang support lah. Support orang Melaka boleh pergi depan Lotus tu. Sedap. Tak patut ayam dia besar. Kalau dekat KL semua kecil-kecil je weh. Kecil masuk tulang. Betul? Ni isi tepung banyak. Isi tebal, tepung pun sama balance orang kata. RM16 ayam dengan sausage. Sangat-sangat berbaloi. Berat lah. Berat penuh guys. Nampak tak? Memang jatuh. Siapa orang Melaka pergi support, okay? Benda sedap kita promote. Kalau perasan apa yang Laila tak promote tadi tu tak berbaloi lah korang pergi. YTZT lah YTZT. Yang mana perasan macam ada yang aku tak promote tau. Faham lah. Sekian. Bus. Oh, whoa. What are the bus? So behold, my
lihat. Allah, waktu terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dengar tak? Tutup tinta tak? Hah? Tutup tinta. Tata tutup tinta? Ya, terkencing. Iya tu. Bau ya atas saya tu. Sebab tu atas Maya, sebab atas saya tu. Betul. Ibu? Dah lock tak? Belum. Dia mesti angkat tak? Dia suka tahu, dia dah tahu. Baby saya angkat tak? Saya? Sayang banyak ke sikit? Banyak. Macam ada sayang. Wangi ke busuk? Ha? Busuk. Bau Wangi lah. bau apa? Bau sudu. Akak masuk apa? Tak masuk sudu. Ibu? Ibu masuk sudu. Ayah? Masuk sudu. Abang? Masuk sudu. Don? Masuk sudu. Semua masuk syurga? Ibu masuk sudu. Tidak bu? Oh my god, Laila dah sesama guys. Esok aku pergi kerja memang customer aku jangan terkejut lah. Pakai mask lah. Hidung sumbat 2 tisu. Pelik-pelik kan dia kata. Dia cakap ni, tak bukan. Saya apa ni, orang luar. Dia kata tak, sebab rambut macam ni dekat sini. Orang silat sebenarnya. Minta apa-apa bang? Tak tahu. Tak, dia okey je. Orang yang okey je tak baju dia semua. Biasa je nampak macam atuk-atuk. Dia berlepas solat kan, dia nak pakai kasut. Dia duduk sebelahnya. Tiba kata apa ni, adik dia orang silat tu. Abang ada aura ke bang? Tak, dia kata sebab apa ni, dia punya rambut. Sel-sel rambut macam orang silat. A few moments later. Okay korang, so finally dah sampai rumah dah. Selamat sampai dah. Pukul 8 suku sekarang. Kita orang dah selamat sampai. Adik meragam, biasa ada tidur pasal baru sampai. Kejut dia kan semua. So now dah sampai rumah dah. So itu saja vlog percutian untuk kali ni guys. And Laila rasa ni adalah percutian terakhir untuk tahun ni. Sebab next percutian kita untuk raya tahun depan, macam sebulan 3 kita raya kan. So bulan 3 nanti baru ada vlog baru. Macam tu lah. Tengoklah kalau macam Laila rajin, macam kalau kita orang keluar je semakan-makan je, nanti Laila buatlah vlog. Kalau tak, korang tunggulah vlog raya pula. Sebab Laila pun, kita orang dah busy kerja. Laila kerja, abang kerja, ibu kerja. So macam nak ambil cuti tu susah sikit lah korang. So maybe just terus ambil cuti untuk raya nanti terus lah, macam tu. So itu sahaja. And sorry kalau ada banyak kekurangan ke terkasar bahas dengan korang. So teruskan support Jadi Family Channel. Itu sahaja. Bye bye korang. Selamat malam. Nak tidur esok full no. 9:30 pagi 10 malam cuy esok. Kira korang bye bye. Assalamualaikum. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, share and comment. Kira bye bye.